buat apa? Ni nak cicah dengan sambal. Makan dengan biskut? Sebab sambal bila buka dia tin tu bau sebobak tu. Macam sambal apa sardin tu. Oh, Allah. Ya. Sambal apa nama dia ni? Mek Judah. Sambal cincalo. Tapi dia punya bila kita buka dia punya nutup ni semerbak bau dia macam bau sardin pun ada. Jadi aku tak nak makan dengan nasi, aku nak try makan dengan biskut. Biskut kering cicah dengan sambal Mek Judah ni. Sambal ni bayar tak dekat Melaka. Siapa ni mesti. Sedap kan? Paling pelik tak kenapa minyak banyak kat dalam ni? Dia pasal sebab dia nak naikkan aroma bau sambal ni lah. Bagi dia mengancam ni. Tapi sambal Mek Judah ni, sambal cincaluk dia pedas tau. Pedas dia menyengat. Boleh makan dengan biskut, boleh makan dengan roti, boleh makan dengan nasi. Sambal ni kau orang boleh bawa pergi ke mana-mana je. Nampak mana? Dapat dekat beg kuning.